warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran baginda hingga ke hari kiamat. Allah. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyentuh sedikit tentang dua perkara penting yang sering ditanyakan oleh masyarakat apabila tiba musim ibadah korban dan juga berkaitan ibadah akikah. Kita sentuh sedikit pasal isu pembahagian daging korban dalam ibadah korban. Pertama, kita selalu dengar persoalan ini, bolehkah kita bagi daging korban kepada orang bukan Islam? Dan ni anda semua mesti tertanya-tanya, bolehkah kita bagi? Bolehkah? Nanti saya bagi jawapannya. Jawapannya bergantung pada jenis korban itu. Jenis korban, kalau korban sunat, dia boleh diberi sedikit kepada bukan Islam, terutamanya jiran, rakan, sekerja atau demi tujuan dakwah dan menjaga hubungan baik. Faham? Maka semua daging mesti diberikan kepada fakir miskin yang beragama Islam sahaja. Situ dia. Faham? Jangan lupa pula soal pembahagian daging. Ulama menyarankan supaya daging korban dibahagikan kepada tiga bahagian. Tiga bahagian. Sepertiga satu. Nombor satu, sepertiga untuk diri sendiri atau keluarga. Nombor dua, sepertiga untuk fakir miskin. Nombor tiga, sepertiga untuk dihadiahkan kepada jiran atau sahabat. Sepertiga tu faham macam mana sepertiga? Peserta korban yang tidak boleh menjual. Ni lah, orang yang korban tidak boleh menjual mana-mana bahagian daging. Dan untuk korban wajib seperti nazar, peserta tidak boleh langsung atau semuanya tak boleh langsung. Ni maksudnya tak boleh langsung jual. Semuanya mesti disedekahkan. Dalam melaksanakan ibadah korban dan akikah ni, marilah kita sentiasa berpandukan ilmu dan jangan yang hanya ikut-ikutan. Apa yang penting, kita pastikan niat kita betul. Apa yang penting, kita pastikan niat kita betul lah. Sumber rezeki kita halal. Pelaksanaan ibadah itu dilakukan dengan penuh adab dan berilmu. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita dan menjadikan ibadah korban serta akikah ini sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa sebenarnya objektif kajian kita ni dalam menjalankan tugasan kita ni? Kita nak kaji apa? Video ni. Video yang kita buat semua ni lah. Okey, yang pertama sekali kita nak tahu, kita nak kaji tahap kefahaman masyarakat ni tentang pembagian daging korban. Sebab kita tengok kan, tak semua orang faham tentang ni, mengikut syarat ni. Lepas tu kita nak menilai lah macam mana proses bagi daging ni ikut syarat. Sebab kita tengok sebagai tempat tu dia tak ada buat ikut syarat sangat. Yang akhir sekali kita nak kena pasti isu dan cabaran yang mungkin berlaku semasa pembagian daging korban dilakukan. Macam contohnya pembagian tak adil, ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang bagi ke orang dari senang lah, semua tu lah. Jadi objektif kita ni adalah untuk nak bagi masyarakat Islam sedar dan faham dengan lebih betul. Macam tu lah. Betul sekali Faiz.
Assalamualaikum bang. Salah. Nak tanya sikit bang, boleh bang? Boleh. Sejauh mana kan abang tahu tentang pembagian daging korban ni bang? Oh, mulai dari korban ni ada 3 kategori. First tu kita kena terpega untuk diri kita keluarga kita. Step 3 lagi untuk kita membahagikan kepada golongan fakir miskin. Yang last tu kita step 3 lagi tu kita bahagi kepada jiran kita, sahabat kita, tak kira dia tu miskin atau kaya. Jadi pada pendapat saya pembagian korban ni harus dilakukan secara adil lah, supaya semua dapat menghasil. Itu sajalah. Itu saja. Terima kasih bang. Sama-sama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Daniel aku sayang. Kenapa tu Daniel? Duduk. Sihat? Sihat Daniel. Saya ingin bertanyakan satu soalan Tanya apa tu Daniel? pasal korban. Uish, korban tajuk menarik. Cakap apa? Nak tanya, betul ke wujudnya isu pembagian tidak adil dalam pembagian daging korban? Oh, sangat wujud Daniel. Banyak kan berlaku di sini di kampung. Sebab apa ini wujud? Sebab ada sebahagian daripada orang yang korban ni tamak. Dia tak nak berbagi kepada fakir-fakir miskin. Dia abaikan fakir miskin tu dan dia guna dari korban tu untuk buat rumah terbuka, menyebabkan dia tak laksanakan apa yang Allah suruh untuk membagikan daging korban tu kepada fakir miskin ataupun orang yang memerlukan. Jadi jadi kesimpulannya untuk menjawab masalah awak tadi, perbuatan ini adalah tidak baik dan haram kerana melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum korban. Jadi isu ni adalah benda besar. Ya, sangat besar dan Kita kena bagi tahu, sebarkan pada masyarakat. Betul. Supaya masyarakat sedar tentang benda ni sangat-sangat penting. betul Daniel. Okey, terima kasih. Okey, Daniel. Lulus. Menurut responden 1 dan 2, mereka menunjukkan bahawa mereka mempunyai pandangan yang baik tentang pembagian daging korban. Mereka sedar bahawa daging korban ni perlulah diberikan kepada masyarakat dengan keadilan dan juga amanah berlaku semasa pengagihan daging korban tersebut. Mereka juga memastikan bahawa golongan fakir miskin mendapat paling banyak daging korban tersebut, tetapi bahagian daging korban yang lain dapat dibagikan kepada masyarakat dengan sama rata. Pandangan mereka mencerminkan bahawa nilai sosial dan ibadah dalam amalan ibadah korban ini sangatlah penting. Sebenarnya ibadah korban ini bukan sekadar penyembelihan haiwan, tetapi ia juga merupakan lambang kepada keikhlasan, keadilan dan tanggungjawab sosial. Dalam pembahagian daging korban, kita perlulah pastikan ia dilakukan secara adil, telus dan berpandukan syariat. Jangan sampai kita terlepas pandang manakala kepada golongan yang tidak layak mendapat daging korban. Manakala tidak layak menerima daging korban tu dia mendapat secara berlebihan. Semoga kita semua dapat memperbaiki kelemahan diri ini dan menjadikan ibadah korban sebagai wadah menyatukan, bukan memecah belahkan masyarakat. Korban ialah satu pengorbanan, biar ikhlas, adil dan membawa manfaat pada semua. Sekian, terima kasih.